Saya bukan bercerita tentang guru yang betul-betul mursyid. Saya bercerita tentang penunggang agama yang merasakan diri mereka tu guru tapi tak layak untuk digelar guru. Dan dia ni yang merosakkan akidah orang, dan juga orang kata orang-orang yang masuk untuk belajar agama tu dipesongkan ke arah lain hanya untuk memenuhi nafsu mereka, dan kepentingan mereka. Ulama-ulama yang sedia ada kat dalam Malaysia ni tidak melakukan itu. Kita nampak. Janganlah disalahkan hanya kerana lilitan serban dan pakaian mereka itu dianggap kita memperli ulama itu. Tidak, sama sekali. Tidak. Saya menghormati mereka. Okeylah, yang mungkin dengan wanita kat dalam bilik tu, mungkin saya akui itu agak keterlaluan. Kita minta maaf, mungkin kita terlepas pandang itu, dan kita pun telah padamkan. Saya dah minta mereka edit balik adegan-adegan yang kita rasa kurang baik. Okey, saya bukan menentang agama Islam. Saya menentang ajaran sesat dalam bid'ah. Saya orang Islam, takkanlah saya nak menjatuhkan agama Islam. Saya bukan menjatuhkan, tidak ada niat untuk menjatuhkan agama saya, tidak ada niat untuk saya menjatuhkan ulama-ulama yang benar-benar guru, mursyid, tetapi saya menentang mereka yang menunggang agama untuk memenuhi kehendak. Video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.